di atas pesanan penaja tadi. Okey. Okey. Sebelum kita mulakan, terima kasih saya ucapkan sekali lagi di atas kehadiran semua dan alhamdulillah kita dapati ada 12 kehadiran dan ada beberapa nama yang saya nampak baru baru yang mungkin pertama kali atau mungkin dah beberapa kali mungkin saya tak nampak. Alright, terima kasih kepada mereka. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berkongsi plan pemasaran seperti mana yang tertera. Okey, kita tidak membuang masa sebab dah 9 suku. Saya dengan segala hormatnya ingin menjemput, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Puan Z atau lebih dikenali sebagai Diamond Z dalam Luminova Global untuk menyampaikan taklimat yang seharusnya disampaikan pada hari ini. InsyaAllah saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Diamond Z. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Remy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kak Zee harap anda semua dalam keadaan sihat, sentiasa happy, sentiasa positif, sentiasa ada semangat juang. Ya, okey. Hari ini giliran Kak Zee pula berkongsi. Sama-sama kita memahami dengan lebih mendalam plan pemasaran Luminova. Kak Zee tak dapat nak tengok siapa yang hadir malam ni. Tadi Kak Zee dah dengar Tuan Remy cakap ada sahabat-sahabat yang leader-leader lama yang memang hebat di pasaran dan juga ada nama-nama baru yang mungkin kami terlepas pandang padahal mungkin orang lama. Walau bagaimanapun kita hari ni sama-sama ingin mengulang kaji sebenarnya. Kalau anda leader lama, kita ulang kaji. Mungkin ada terlepas sesuatu ataupun mungkin akan lebih memantapkan lagi ilmu kita. Kak Zee juga sama-sama belajar. Kita baru setahun jagung dan kita semuanya sedang nak memantapkan ilmu. Okey, kepada anda yang baru, Kak Zee ucapkan selamat datang dan hari ini kita sama-sama belajar Okey, ini adalah plan pemasaran Luminova Okey, kita semua sebenarnya berbisnes kerana nak cari pendapatan. Tak kira itu adalah pendapatan tambahan atau memang seperti kami kita full time di sini mencari cari makan lah orang katakan. Walau bagaimanapun sikap yang nak kita ambil adalah positif. Lepas tu kita kena fokus dan juga konsisten. Menuntut ilmu ini juga salah satu daripada senjata untuk kita turun sebab kita perlu mahir. Sebab di sini kita untung. Syarikat dah sediakan satu petunjuk untuk kita. Kita ikut saja. Follow the leader, follow the plan. InsyaAllah kita tidak akan gagal. InsyaAllah kalau memang rezeki itu Allah kata rezeki kita, rezeki itu tak akan salah alamat. Okey, kita teruskan. Okey, dekat Luminova yang bestnya syarikat sediakan 12 jenis bonus. Seperti yang anda nampak dekat skrin. Cuma 10 bonus adalah untuk pemain biasa. Maknanya mereka yang join untuk berbisnes. Biasalah maksudnya. Tetapi kalau anda yang jadi mobile stockist, anda dapat 11 bonus. Dan kalau anda master stockist, anda dapat 12 bonus. Untuk pengetahuan anda, Kak Zee tadi lupa nak kenalkan diri. Tapi sebenarnya semua dah kenal kan? Kami adalah master stockist untuk zon selatan. Jadi kalau anda katalah anda ada buat prospecting kat selatan, nak cari produk, cari kami Okey, tengok ada 12 jenis bonus. Apakah bonus tu? Kak Zee akan cuba huraikan satu persatu. Okey, sebelum kita nak cerita pasal untung, tentulah kita nak kena modal. Inilah modal untuk bermula. Tuan-tuan dan puan-puan, modal dia serendah 130 saja. Ya Allah, Kak Zee rasa student pun dah mampu sebab mereka ada PTPTN, mereka ada penyambang mara dan mereka ada kadang-kadang buat part time job. Jadi maknanya kan kita bukan hanya tertumpu kepada orang bisnes. Kita boleh ajak pelajar, kita boleh ajak suri rumah pun kalau dia pandai ketepikan duit pasar, dia boleh bermula dalam Luminova. Okey, Lumistar 1 RM130 dapat satu kotak produk. Maknanya anda boleh pilih antara produk-produk yang anda telah diperkenalkan oleh sahabat-sahabat anda. Anda boleh pilih mana-mana ikut
ikut apa yang anda rasa perlu, keperluan kita. Okey, Lumista 2, 260, 2 kotak produk. Lumista 3, 1,300 dapat 10 kotak produk. Ini pada Kak Azzi lah, orang kalau nak betul-betul nak mulakan bisnes, paling kecil ambillah Lumista 3 sebab dengan produk 10 kotak tu, anda boleh jumpa 5 orang. Untuk kita kenakan Lumista 2. Kenapa? Sebab Lumista 2 adalah memang tiket untuk betul-betul nak fokus dan buat bisnes, buat duit dekat sini. Sebab kat Lumista 2 pun dah ada bonus yang menunggu yang besar. Okey, maknanya bila anda dapat 10 kotak produk tu, anda dah boleh turun padang, dah boleh bercerita. Bila orang nak aja, anda dah ada produk kat tangan. Dan kalau anda benar-benar nak cipta income besar, anda nampak tu, Lumista 4. Cuma RM3,900 anda dah dapat 30 kotak produk. Tuan-tuan, kalau kita nak buat bisnes lain lah, tak kisahlah bisnes apa pun, katakanlah kita nak jadi founder produk, kita kena set up company, kita kena cari manalah kilang apa produk yang terbaik, kemudian dengan lesennya, dengan segala macam permit dan syarat-syarat regulation tu, kita pening tuan-tuan dan puan-puan. Dekat sini Luminova dah sediakan semua. Dah ada lesen, dah ada kilangnya, dah ada plan pemasaran yang kita cuma follow je. Dah tak payah pening. Tuan-tuan, sebenarnya 3,900 tu adalah modal yang sangat kecil. Kenapa? Kejap lagi kita tunjuk kenapa modal tu kecil sebenarnya. Okey, ini satu lagi package untuk bermula. Dulu kita ada produk-produk yang lain tu, kemudian ni adalah produk Nova X Coffee, adalah produk yang terkini lah, yang memang orang kata laris, macam goro pisang panas. Itu sebab company buat satu package yang khas untuk Nova X Coffee. Lumista 1, RM195, anda dapat 3 kotak kopi Nova X. Kemudian Lumista 2, RM325, anda dapat 5 kotak produk. Lumista 3, RM1,820, anda dapat 28 kotak kopi Nova X. Dan Lumista 4 dapat dengan RM3,575, anda dapat 55 kotak produk. Kenapa wujudnya satu lagi package ni? Okey, sebenarnya bila kita bermula, kita akan cuba nak tarik perhatian dan minat orang. Dengan Nova X Coffee memang mudah. Jadi bila kita bermula dengan Nova X Coffee, kita nak bagi tester pun kita tidak akan rasa was-was dan berhati, sebab satu, kesan dia memang cepat, dan kedua, harganya jauh lebih murah. Sebab kita nak bisnes bermula, kita kena pandai bajet-bajet kan. Kalau anda nak bajet, inilah dia package dia. Walaupun nak bajet, jangan lupa Lumista 4 adalah package yang terbaik. Okey, nanti Kazi akan terangkan kenapa. Okey, itu adalah package. Anda boleh pilihlah ikut kemampuan, ikut orang kata ikutlah kemampuan dirilah. Jangan paksa. Tapi kalau anda memang mampu, adalah lebih baik bermula besar. Ini yang bestnya, masih lagi berlaku package promo untuk Lumista 4, masih lagi 2,600 kawan-kawan. Dengan 2,600 kita dah jimat RM1,300. Ya Allah, banyak tu. Lepas tu dengan 20 kotak produk tu dah bolehlah jalan, dah bolehlah buat bisnes, dan juga dah boleh meraih bonus yang paling besar di Luminova. Bagi anda yang dah memang Lumista 4, Kak Zee yakin kebanyakan anda dalam Zoom ni semua dah Lumista 4. Jadi inilah masanya anda nak taja orang untuk masuk Lumista 4, sebab ada pinjamatan 1,300 ni. 2,600, rasanya ramai yang mampu. Okey, grab tau peluang ni. Okey, bila kita dah jadi ahli, kita dah guna produk, kita pun sharing. Sebab apa? Business networking ni adalah business member get member. Kita bukan sebenarnya nak fokus pada jual produk sangat. Sebenarnya kita nak semua orang jadi member, jadi ahli. Tengok kalau macam contoh kita join, kita nak beli kopi tu lah. Katakanlah contoh, Kak Zee bagi contoh Vital Brew. Harga kita jual sebenarnya 150. Tetapi kalau jadi ahli hanya 130.
kat situ dah jimat. Itu sebab kita nak cakap dengan kawan-kawan, kalau awak nak beli dengan saya jual kat awak RM150. Tapi kalau awak bayar RM130, saya terus daftar awak jadi ahli. Orang rasa best tak? Tentu orang akan tertarik nak buat. Okey, bila kita dah dapat tarik perhatian orang, orang pun berminat nak join. Katakanlah mereka nak cuba-cuba, mereka pun masuk Lumista 1. Dengan bayar RM130 tu, anda terus dapat RM22.50. Ya Allah, RM22.50 tu besar sebenarnya tau dengan harga RM130 tu. Tapi katakanlah anda dengan testimoninya, dengan demo yang anda share dengan kawan-kawan, dengan cara approach anda tu memang membuatkan kawan anda tertarik nak join, dan dia terus ambil Lumista 4. Nampak tak? Dengan bayar RM3,900 anda dapat RM780. Tapi kalau di Grab promo tu, anda dapat RM520. RM520 ni sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kan kadang-kadang ada orang tahu dapat gaji RM520 sebulan. Ada. Pergilah tengok. Selidiklah jiran-jiran kawan-kawan saudara mara kita ada. Tapi ini dengan kerja sekali je. Kenal pada kawan, dengan dia masuk package RM2,600, kita dapat RM520. Ini kalau seorang. Katakanlah sebulan kita boleh dapat 10 orang. Dah dapat RM5,000 lebih. Kan? Sebenarnya sangat senang. Kita yang plan kita punya pendapatan. Okey, itu yang lain tu tertulislah kat situ. Lumista 2 dapat RM52, dan kalau orang tu join Lumista 3, kita dapat RM260. Dia kan, kalaupun anda Lumista 1, kalau anda menaja orang masuk Lumista 4, anda tetap dapat RM520 kalau dia masuk yang promo. Dekat sini tiada diskriminasi. Anda yang buat kerja, anda lah yang layak dapat bonus tu. Maknanya walaupun anda masuk package paling kecil, kalau anda taja orang masuk package paling besar, anda tetap dapat bonus yang besar. Okey, ini presenter bonus. Presenter bonus ni contohlah kita pergi jumpa kawan, kita pun hello. Jom jumpa dekat kedai tu kan. Kita pun present pada dia. Bila kita present, kita bukan saja bercakap kan. Kita pun nak kena belanja dia minum kopi, betul tak? Lepas tu kita janganlah order kedai mamak tu kopi dia, kita ada kopi Nova X kita. Kita minta air kosong, air panas. Minta air panas, kita pun kacau bagi dia. Modal tak? Modal. At least RM5, RM4 berapa sen kan? Jadi bila kita bercakap, kita sharing, kita keluar, bila orang join kita, katakanlah orang tu join Lumista 1, kita dapat tadi bonus menaja, kita dapat bonus bonus menaja baru kan, ni bonus kedua, kita dapat tambahan lagi RM2.50. Okey ke? Okey. Ini kan syarikat memang nak bagi, sebab titik perlu kita yang keluar, modal kita yang keluar, syarikat bagi ekstra. Of course lah syarikat tak boleh bagi besar sebab dia join kecil. Kalau dia join Lumista 4, nampak tak? Kalau dia bayar RM2,600, anda terus dapat ekstra RM50. On top of yang RM520 tadi kan. Dah dapat lagi ekstra. Itulah sebab di sini Kak Aziz selalu cakap, dekat Lumi Nova ni memang bonus dia sangat besar. Dan dengan cara bercakap-cakap pun, sharing dengan kawan, jumpa kawan lama pun kita boleh buat duit. Ini adalah presenter bonus. Satu lagi bonus. Ini key in. Bila dia dah setuju nak join kita, kita pun ambil partikular dia kan. Isi nama dia, nombor IC, nombor telefon dan alamat email. Tak sampai 5 minit lah. Kak Zee dah memang boleh katakan 1 bulan ni entah berapa kali lah. Sekejap dah. Zap, kita dapat bonus. Katakanlah Lumista 1, dia bayar RM130. Okey lah, kita dapat RM1. Tapi kalau kita pandai, kalau kita boleh yakinkan orang, dia terus join Lumista 4. Nampak tak perbezaannya? Hanya key-nya sekejap tu, dia bayar RM2,600, kita dapat RM10. Okey kan? Okey sangat. Jadi dengan kita key in tadi, kalau kita yang present, kalau orang tu prospek kita, kita dapat key in bonus, kita dapat presenter bonus, dan kita dapat sponsor bonus. Tiga-tiga tadi kita yang sapu. Itu sebab Kak Aziz selalu cakap dengan kawan-kawan, bila join, cepat-cepat belajar, cepat-cepat fahamkan plan. Sebab apa? Biar kita yang buat, jangan bagi upline. Sebenarnya kan upline dia dapat bonus lain. Biar kita yang sapu semua bonus. Kita yang present, kita yang key in.
jangan lepaskan peluang, sebab bila anda join Lumista 2 ke atas, Lumista 1 tak layak lah. Anda bayar cuma 130. Kalau anda nak key in bonus, anda join Lumista 2. Dengan 260, anda dah boleh dapat key in bonus, presenter bonus, of course lah, sponsor bonus tadi. Okay? Ini Unilevel sponsor. Ini macam mana? Dia sebenarnya dalam kita buat networking ni, Luminova ni sebenarnya business binary. Maknanya kita menaja, kemudian orang di bawah kita yang kita taja tu pun dia pun menaja. Maknanya kita buat duplikasi. Susunan dia sebenarnya kalau binary ni sebenarnya dua kaki saja, kiri dan kanan. Lepas tu kalau kita tak nak cari orang pun tak apa. Tapi kita kena make sure yang dua orang tu pun bergerak. Kita bantu dia, kita fahamkan dia plan, kita fahamkan dia pasal produk, dan dia pun start share dengan kawan, dia pun bina network. Okey, setiap yang lahir di bawah rangkaian kita, yang kita direct sponsor, tim dia untuk Lumista 1 tak layak lah. Lumista 2 sampai 5 level. Kalau jatuh di bawah kaki kita Lumista 1, kita dapat 50 sen. Okey lah, kan? At least ada juga company nak bagi. Lumista 2 dapat RM1, Lumista 3 dapat RM5. Kan kalau Lumista 4 dapat RM15. Tapi kalau anda ini Lumista 3, anda layak sampai 10 level. Kalau anda Lumista 4 pula sampai 15 level. Tuan-tuan, Kak Aziz dah pernah kira selalulah, sebab kita daripada zaman syarikat-syarikat sebelum-sebelum ni, kita memang buat sistem binary 2, 4, 8, 16 dan sebagainya. Di level 15 ni sebenarnya dah beribu orang. Kalaulah semua orang dia join daripada kecil sampai ke besar, kita dapat tiap-tiap orang ni kita dapat ekstra. Katakanlah semua orang, Tok San cakap RM15. Katakanlah kalau RM1 sekalipun, kalau kita Lumista 4, 15 level itu ada beribu orang. Anda dah dapat setiap ringgit itu adalah sangat bernilai. Memanglah dia akan ambil masa, tapi itu tergantung pada kita. Kalau kita nampak peluang, kita jangan tunggu. Sebab bisnes ni kan, bisnes yang siapa cepat didapat. Jangan, Kak Aziz selalu cakap, jangan sampai jiran sebelah rumah anda orang lain yang taja. Itu sebab bila anda dah join, anda dah dapat nikmat rasa produk tu, dan nampak kebaikan dia, cepat-cepat share dengan orang sebelah. Orang sebelah tu sebenarnya husband ataupun wife, kan? Pastikan dia juga faham, sebab memanglah dia ada dalam network kita, tapi kalau dia faham plan dan produk, dia akan share juga, kan? Maknanya dua orang dalam satu keluarga buat sharing. Apalagi kalau kita share pada anak-anak, dan network kita akan lebih cepat membesar, cepat kita raih income-nya yang besar. Okey, seterusnya. Ini adalah simulasi. Contoh, ini sebenarnya untuk Unilevel sponsor tadi. Kita andaikan kita cari 6 orang aja. Tapi sebenarnya dalam pengalaman lah kita selama ini buat network, tak pernah kita tajuk 6 orang. Satu bulan kadang-kadang 2, kadang-kadang 4, kadang-kadang kita memang menaja je orang. Sebab apa kita nak tolong spill over bagi pada downline. Okey, untuk Unilevel sponsor ni kan, kita dah tajuk 6. Kita akan buat duplikasi. Contohlah kita tajuk 6, kemudian kita ajar pada grup kita. Sebab apa? Sebenarnya bisnes ni adalah bisnes networking. Maknanya kita kena ajar duplikasi, buat rangkaian sampai ke level yang kita layak. Contoh, Kak Aziz suka contoh Lumista 4 sebab Kak Aziz Lumista 4. Itu Kak Aziz cerita based on my story. Bila Kak Aziz ada 6 orang, duplikasi 6 tu berlaku, nampak tak? Di level 15 ikut kelayakan Lumista 4 tu, kita ada beribu-ribu orang. Ini kalau susunan dia perfect lah, perfect hierarchy. Tapi ikut pengalaman selalunya dia tak boleh jadi perfect lah. Kita tahu ada yang pengguna saja, dia tidak akan menaja. Ada tu yang datang sekejap aja tinjau-tinjau, kemudian dia nampak lambaian di tempat lain, dia pergi. Orang yang tak kuat dia punya jati diri. Memang ramai. Itu ramai yang kerja dia melompat-lompat. Itu biasa. Jadi kalaupun contoh kita Lumista 2 tadi, Kak Aziz, okey, tadi Kak Aziz biarlah fair lah. Takkan nak cerita Lumista 4 je kan? Okey, Lumista 2. Katakanlah anda Lumista 2. Anda
cari 6 orang kawan yang masuk Lumistar 2 juga. Kemudian dia buat duplikasi. Anda layak sampai level 5 tadi kan? Cuba anda tengok. Di level 5 pun dah ada lebih 8,000 orang dah tersusun di bawah rangkaian anda. Ini kita andaikan perfect hierarchy. Di situ pun anda punya income, kalau berlaku setiap orang yang masuk Lumistar 2, maknanya RM1 je kan? Nampak tak? Dah ada berapa? Dah lebih RM10,000 tu anda dapat. Di situ je. Bila kelayakan anda tadi dah penuh. Tu belum lagi Lumistar 3 sampai level 10. Nampak tak angka-angka dia? Kita tak usah pandang Lumistar 3 dan Lumistar 4 tau yang lahir di bawah rangkaian tu. Kita nampak Lumistar 2 saja. Di level 10 tu dah ada RM60 juta. Nampak tak? Katakanlah berlaku 10% je. 10% daripada tu pun dah berapa puluh ribu. Sangat besar. Dan kalaulah anda Lumistar 4, lebih-lebih lagi lah. Nampak di level 15 tu dah ada berapa angka dia. Kak Zee memang daripada dulu tak cuba nak baca sebab complicated. Cara nak sebut tu memang agak sukar. Tapi anda nampak angka-angka ringgit dia tu lebih dahsyat lagi, yang sehingga kita pun tak tahu nak menyebutnya kan. Okeylah, kita andaikanlah susunan dia yang berlaku cuma 0.0001 je persen daripada yang kita kata duplikasi 6 tadi kan. Ada yang gagal, ada yang tak boleh nak menaja, ada yang memang terus tidur kan. 0.001% pun kita dah boleh raih 564,000. Itu hanya untuk Lumistar 2 tau. Belum lagi Lumistar 4 anda tengok. Di Lumistar 4, kalau anda Lumistar 4 dan semua orang yang lahir di bawah anda Lumistar 4, anda dah boleh raih 8 berapa tu? 8 juta lebih kan? 84 juta, 85 juta lah. Ini kan berlaku dengan sendiri, bukan anda yang susun tau. Bila anda ajar duplikasi, dia akan berlaku. Dan benda matematik ni tidak pernah menipu. Kiraan dia tidak pernah menipu. Kalau anda tak percaya, anda cuba kira sendiri. Ini memang sedang berlaku di dalam rangkaian kita yang sedang aktif sekarang. Kita dah nikmati bonus ni. Okey. Ni seterusnya bonus pairing. Okey, yang tadi kan bonus 1, 2, 3, 4 tu key in je terus berlaku real time. Terus masuk dalam akaun kita, dalam cash wallet. Di dalam cash wallet kita boleh withdraw seminggu sekali. Bekerja dari Isnin sampai ke Ahad. Ahad tu kita withdraw, hari Isnin masuk dalam akaun bank. Okey, untuk pairing bonus ni dia perlu berlaku susunan kiri dan kanan. Ada berlaku kiri dan kanan baru berlaku bonus pairing bonus. Maknanya 50% income bergantung pada kaki kiri, 50% income bergantung pada kaki kanan. Maknanya berlaku je pair baru anda dapat bonus ni. Okey, untuk Lumistar 1 anda cuma layak 10 pasang sehari. Itu pun RM15 kali dengan 10 pasang dah ada RM150 sehari. Anda kalau modal berapa? 130. Nampak tak? Itu pun dah besar. Itu sehari. Katakanlah tiap-tiap hari ada berlaku kemasukan, anda dapat kalau 10 pasang sehari, anda kira berapa? Kak Zee tak nak kira, pening sebab terlampau banyak nanti. Okey, Lumistar 2 pula, anda layak 25 pasangan sehari. Setiap pasang anda dibayar RM20 dan anda berpotensi untuk buat income RM500 sehari. Ni sehari tau. Lumistar 3 pula, anda layak 120 pasang sehari. Anda cuma diberi RM25 untuk sepasang dan potensi income anda sehari adalah RM3,000. Manakala kami Lumistar 4, tu bukan nak bangga tapi memang saja nak bakar orang yang belum Lumistar 4 tu. Kita orang layak 300 pasang sehari. Setiap pasang dibayar RM30 dan potensi income boleh bina RM9,000 sehari. Besar ke? Besar. Besarlah kan. 9,000. Ini kan gaji pegawai tau, 9,000. Tapi dia dapat sebulan 9,000. Kita dapat sehari 9,000. Okey tak?
okey lah. Itu sebab kita orang kat dalam grup tu hari-hari nak bakar semangat. Hari-hari nak suruh awak semua buatlah. Sebab apa? Anda buat, memang anda mula-mula ni penat. Tapi bila sampai satu masa network anda bergerak auto, 300 pasang sehari tu semua akan berlaku. Memang pasti akan berlaku. Sebab kita masih orang yang terawal. Maknanya potensi untuk buat income tu memang ada. Jadi cuba mantapkan ilmu dan buat sungguh-sungguh. Ini yang kat sebelah ni contoh dia. Anda tak kisahlah anda apa pun package, kita contohkan sebulan berlaku 150 kiri, 150 kanan yang masuk dalam grup anda. Kalau anda Lumista 1, income anda cuma 2,625. Kalau anda Lumista 2, RM3,000. Kalau anda Lumista 3, RM3,750. Kalau anda Lumista 4, RM4,500. Nampak tak perbezaan dia? Padahal gerak kerja sama. Yang masuk kiri dan kanan sama. Tapi income dia berbeza. Itu sebab kita kena buat pilihan yang bijak. So, jangan lupa Lumista 4. Okey. Untuk mereka yang join Lumista 1, boleh sebab itu sebab syarikat sediakan package tu, sebab kita tahu bukan semua orang mampu. Okey, bila anda join Lumista 1, anda diberi masa 60 hari untuk upgrade. 60 hari ni satu jangka masa yang sangat panjang tau, 60 hari, 2 bulan. Anda dapat satu kotak produk je kan? 15 hari je pun anda guna, takkanlah anda nak biar 60 hari tu berlalu. Tentu anda akan upgrade cepat. Tapi walau bagaimanapun syarikat memang bagi masa 60 hari untuk anda upgrade. Tetapi kalau anda start daripada Lumista 2, anda bayar 260 kan, tiada had masa untuk anda upgrade. Maknanya bila masa anda nak upgrade, tak kisahlah sebulan, 2 bulan, setahun sekalipun, anda tiada halangan. Maknanya anda buat je lah. Tapi anda dah nampak tadi kan, bonus untuk Lumista 2 atau Lumista 3 tidak setanding dengan kalau anda Lumista 4. Jangan buang masa, sebab bila network anda berlaku, bonus yang anda dapat tu semua adalah mengikut package yang anda join. So kalau nakkan income yang besar, itu sebab Kak Zee kata kita semua kena jadi Lumista 4. Okey. Walaupun prospek kita join package yang kecil, tak apa. Bila kita dia join package kecil, kita kena pandai main peranan. Kita ajarkan dia, kita fahamkan plan, kita nampakkan dia betapa bagusnya produk. Dan satu lagi, kita jangan kedekut produk. Kalau dia join kecil, maknanya dia ada satu jenis produk aja kat tangan dia kan. Bagi dia rasa, bagi dia detox, bagi dia Vita Brew, bagi dia semua yang dia tak ada. Bagi dia rasa. Nanti bila dia upgrade, anda nampak. Setiap kali dia upgrade je, bonus sponsor anda dapat baki dia. Presenter bonus anda tetap dapat. Key-in bonus pun anda dapat. Upgrade pun anda dapat. Semua bonus ni anda tetap dapat. Lagi selagi dia upgrade tu, anda dapat bonus-bonus yang terbaki lagi. Yang syarikat dah sediakan. Syarikat tak ambil. Benda tu memang dah disediakan. Jadi, kalau setiap kali dia upgrade, anda dapat semua bonus kecuali stokis. Maknanya, kalaupun kawan kita masuk kecil, jangan putus asa. Buat usaha lagi supaya dia upgrade. Okey. Okey. Bila kita dah ada downline, kita kena bantu. Kenalkan cara macam mana dia nak dapat bonus pairing tu. Kita ajarkan kekuatan produk kita apa. Jadi dia cepat bertindak, dia cepat independent, boleh bergerak sendiri. Anda tahu tak, bila network anda dah boleh bergerak dengan sendirinya, anda dapat bonus ni. Bila mereka dapat bonus pairing, anda dapat bonus matching pairing. Untuk Lumista 1 of course lah tak layak, ya. Untuk Lumista 2 anda dapat level 1 je. Maknanya yang anda direct sponsor. Contoh kalau anda dah sponsor 6 tadi kan, 6 orang tu lah. Kalau dia dapat setiap seorang tu bonus pairing, anda dapat 2% daripada income mereka. Kalau Lumista 3 sampai 3 level, kan Lumista 4 dapat sampai 5 level. 5 level tu ramai tau. Tadi kita dah kira kan. Okey, mari kita tengok. Okey, dalam sistem, dalam kita punya sistem,
susunan rangkaian adalah seperti ini. Kalaupun ini semua kita yang taja, dia tetap duduk di kaki kiri dan kaki kanan. Betul? Okey. Untuk bonus matching pairing, ini cara susunan dia. Untuk matching ni. Level 1 adalah orang yang kita taja. Level kedua adalah level 1 taja. Level 3, level 2 taja dan seterusnya. Ini cara susunan dia. Jadi cara kiraan bonus dia seperti ini. Contoh. Anda Luista 2, anda layak satu level sajalah. Kita tadi kan kita contohkan 6 orang kan kita taja. Bila tiap-tiap 6 orang ni, tiap-tiap seorang ni dapat 1000 bonus pairing, kita andai 1000 je lah. Kita dapat 2%. Sehari tu kita dapat RM120. Kalau dalam sebulan tu kita berlaku 10 kali je, dah berapa dah bonus matching tu? Besar kan? Dah ada 1,200. Itu adalah tambahan kepada bonus-bonus yang sebelum-sebelum ni. Ni tambahan tau. Bukan bonus yang kita capai untuk bulan tu. Maknanya ni tambahan. Maknanya kita dapat bonus lebih besar lah. Kan? Itu Lumista 1. Kalau Lumista 3, itu Lumista 2. Kalau Lumista 3, nampak sampai level 3 kan? Dia layak. Kalau level 3, dia dah ada berapa ratus orang tu. Ramai. Katakanlah setiap orang dapat 1000 juga. Kita buat contoh 1000 lah kan. Jangan bonus besar-besar sangat. 1000 je. Senang nak kira. Kalau semua orang dapat 1000, dia dapat 2% pada setiap orang kan. Nampak tak? Dia dapat berapa? Dia dapat tu. Level 1 dapat banyak tu. Level 2 dapat banyak tu. Level 3 dapat. Maknanya terkumpul untuk hari yang tersebut. Bila 3 level tu masing-masing buat 1000, dia dapat lebih daripada 4,500. Dapat lebih lagi 5,000. 4,000 campur dengan lebih kurang lah. Macam tu. Tapi kalau dia Lumista 4 makan sampai 5 level, cuba nampak. Kalau setiap orang di dalam rangkaian dia buat 1000 je, kan, RM1,000 aja, kita dapat 2%. Nampak tak? Bila sehingga level 5 kita jaga, ajar, bantu, kan, buatkan dia punya home party, buatkan dia BOP, kita bantu. Kita upline ni, kita kena jayakan orang di bawah kita. Barulah kita berjaya, nampak tak? Bila mereka berjaya, automatically awak dapat 2%. Nampak tak? Kalau Mr. 4 ni, di level 5 tu dah perfect aja, anda dapat lebih pada 180,000. Sehari. Bukan sebulan tau. Ini kita cakap pasal sehari je. Jadi dekat sini, dekat Luminova ni memang kita boleh cipta income besar. Ada cara, ada dia punya syarat dan peraturan. Kena belajar. Kena tanya banyak soalan dengan upline. Kena rajin pergi hadiri kelas-kelas macam ni. Kena rajin pergi BOP. Sebab kat BOP dia live. Dia ada di fizikal depan mata anda. Anda tak faham, anda boleh tanya. Macam ni kan. Boleh juga tanya kejap lagi di hujung rancangan. Boleh tanya soalan. Tapi tak sama tau. Dia dalam kelas kan lain. Nanti kalau syarikat buat kelas, masuk. Sebab anda akan lebih banyak ilmu anda timba. Lebih banyak ilmu di dada anda. Anda turun kepada line anda, pada network anda. Anda akan lebih jauh berjaya. Okey. Ini adalah salah satu benda yang sangat-sangat kami semua tunggu. Ini hanya Lumista 4 tu je yang layak. Kita tadi dah bina network, kita dah ajar, kita dah bantu downline kan. Terkumpulnya sebelah kiri 1000 PV, sebelah kanan 1000 PV, kita dapat 1 RP dipanggil. Sebenarnya ni syarikat nak bagi percuma. Ni bukannya kita punya target-target. Bukan. Ini adalah syarikat dah sediakan secara percuma nak bagi pada kita. Syarat dia, kita kena Lumista 4. Kemudian kita ada berlaku je 1000 PV kiri, 1000 PV kanan. Maknanya kita akan dapat 1 RP. Sebenarnya kalau berlaku 1 Lumista 4 kaki kiri, 1 Lumista 4 kaki kanan yang promo tu yang 2006, kita dah dapat 1 RP. Jadi kalau anda berlaku sebulan, anda taja 2 orang
yang masuk L4 2006, kiri dan kanan, downline anda buat duplikasi kan, masing-masing buat. Kalau masing-masing semua buat, anda tahu tak, laju anda dapat reward ni. Kita buat bisnes atau kita bekerja cari duit, kemudian kita nak beli apa? Of course, yang orang muda nak beli handphone, nak beli laptop, nak beli motor, nak pergi melancong buat umrah, nak hantar mak ayah pergi umrah. Kemudian kita nak kereta mewah, kita nak rumah besar, kita nak duit banyak. Betul kan? Tapi di sini, Luminova sediakan secara percuma. Kita tinggal bantu orang lain. Tahu tak? Dia kunci dia macam ni je dekat syarikat networking ni, especially dekat Luminova ni. Cara dia, anda bantu downline anda berjaya, automatically anda berjaya. Ini semua syarikat dah sediakan. Kita semua dah target. Kita baru je melangkah. Kita baru je tengah dan 6 bulan pertama kita belajar. 6 bulan kedua kita baru nak berkembangkan. Tahun depan baru kita nak raih satu-satu hadiah ni. Jadi anda semua jangan ketinggalan, sebab hadiah ni syarikat akan sediakan di masa hari syarikat buat hari recognition. Bukan dia nak bagi bila anda capai tu dapat. Bukan. Kita nak kumpulkan semua peraih-peraih reward ni. Kita buatkan satu acara yang gilang gemilang. Anda nak tak bangun naik ke pentas, anda dapat mock check ke, anda dapat kunci kereta ke. Ni Kak Aziz dengan tim dah memang tengah buat kerja ni. Sebab masa recognition dia tu, kamilah orang-orang yang nak naik atas pentas. Jadi jomlah ramai-ramai bersama kami. Okey, ini semua anda boleh belajar dengan upline. Okey, dekat sini kita memang ada maintenance. Setiap orang diberi masa 60 hari selepas anda join, anda maintain. Dia maintain ni apa? Untuk stay aktif. Maknanya untuk kekal aktif. Sebenarnya kalau anda tak maintain, sebenarnya syarikat tidak akan potong bonus. Syarikat tetap akan izinkan bonus anda naik walaupun anda tak maintain. Contohlah, anda buat network kan, network anda bergerak. Anda tak maintain, bonus tetap naik, PV tetap terkumpul. Cuma anda tak boleh buat withdrawal. Itu je sebenarnya. Tapi kalau kita orang yang guna produk, kita bukan beli satu kotak, bukan beli 2 kotak, kita akan beli banyak kotak sebulan sebab kita nak guna satu keluarga kan. Jadi untuk maintain ni benda yang sangat kecil sebenarnya. Dan bila kita buat belian satu kotak kan, dia bagi rebate RM7.5. Kalau kita beli 2 kotak RM200, kita dapat RM15 semula masuk dalam cash wallet kita. Bukannya kita rugi, malahan kita dapat beli dengan lebih murah. Maknanya kita memang perlulah maintain supaya kita boleh kekal minum produk-produk yang dah bagi kesihatan pada kita. Kak Aziz ni dah nikmati daripada kopinya, daripada stem cellnya, daripada detoxnya. Ya Allah, memang rasa sihat, bertenaga pada usia 63 ni. Memang Kak Aziz rasa sangat energetik. Itu yang Kak Aziz dapat share dengan semua orang. Jadi anda semua wajib jadi ahli, wajiblah guna. Jangan support syarikat lain dah. Guna dan support Luminova. Okey, ini. Dan satunya, kalau kita duplikasikan pada downline kita, tak rugi. Satu, dia dapat kesihatan. Kedua, dia dapat rebate tu, dia dapat duit balik semula. Dan ketiga, nampak ada unilevel maintenance bonus. Maknanya kita tetap dapat bonus daripada rangkaian apabila mereka buat belian ulangan maintenance tu tadi. Lumista 2 pun layak 2 level. Lumista 2 layak 4 level. Lumista 3 layak 7 level. Dan Lumista 4 layak sampai 12 level. Nampak tak? Dia punya pecahan level 1 15%, level 2 hingga level 4 7%, level 5 sampai level 7 6%, level 8 hingga 8 10 5%, level 11 sampai 12 tu 4%. Ni semua ni level Lumista 4 dia yang layak pun. Kalau Lumista 3 sampai yang tu 6%. Tetapi tetap juga dia sangat besar. Mesti Kak Aziz sharekan. Ini simulasi kita tetap juga kita cari 6 orang ahli dan masing-masing pun maintain 2 kotak RM200 lah contoh kan. Nampak? Lumista 1 dia layak sampai 2 level kan. Tetap juga dia dapat extra RM250 untuk bulan tu. Kalau Lumista 2 dia layak sampai level 5. Nampak dapat berapa? Lumista 3 dan Lumista 4 nampak. Dia rangkaian kita beli ulangan untuk guna sendiri pun kita dapat duit. Sampai Lumista 4 sampai
Berapa juta tu? 8 juta lebih. Ya ke bukan? Lebih lagi tuan-tuan dan puan. Nampak angka tu dah terlebih. Tapi kalau kita andaikanlah keseluruhan tu. Sebab apa kita kata keseluruhan? Sebab nanti semua orang akan upgrade kan. Jadi semua orang dah jadi Lumista 4 dan layak sampai 12 level. Kalau berlaku keseluruhan kan ada berapa? Lebih pada berapa juta tu. Kak Cik tak tahu baca. Tapi kita andaikanlah 0.01% aja yang buat maintenance, kita dah boleh jadi jutawan. Anda bayangkanlah, anda bina network, anda pastikan mereka pengguna tegar, anda pastikan mereka sihat supaya bila dia guna produk dia memang sihat, memang nampak. Kalau kawan-kawan kita yang masuk Luminova ni, kalau dia tak sihat, cuba cek dia makan produk ke tidak. Jadi kalau pun kan dia guna produk, kalau cuma dalam tim kita 0.001% aja yang buat maintenance pun kita dah dapat RM105,000 sebulan. Okey ke okey? 100,000 tu tambahan daripada bonus-bonus yang tadi. Tadi kan dah beribu-ribu kan? Especially kalau L4 tu, memang beribu-ribu bonus dia. Cukup bulan dapat lagi RM100,000 hanya kerana makan produk aja. Inilah salah satu benda yang membuatkan kami teruja menjadi, mula-mula jadi ahli, kemudian jadi mobile stockist dan sekarang kami dah jadi master stockist sebab kami nak cepat-cepat kembangkan biar orang ramai tahu peluang buat duit dan peluang untuk sihat bersama dengan Luminova. Okey. Ini adalah cara bayaran bonus. Kena payout sebenarnya 100%. Company tak ambil duit kita. Kami tak ambil. Cuma company masukkan dalam cash wallet 90%, lagi 10% daripada bonus tu masuk dalam reserve wallet. Reserve wallet ni sebenarnya bila dah terkumpul RM200 je kan, 100% bonus masuk dalam cash wallet kita. Yang RM200 dia buat apa? Untuk kita maintain tiap bulan. Kalau semua orang dah sampai ke tahap ini, bila income dia dah sampai dia layak dapat 200 ni secara percuma dia makan produk, dan yang bonus Unilevel tadi dah tentu akan berlaku. Jadi pastikan bonus anda melebihi kumpulan reserve wallet ni 200 sebulan. Pasti bonus anda sangat besar. Jadi rangkaian anda bonus besar, dapat makan produk percuma dan bonus anda memang dah tentu besar lah. Okey, kita masih lagi open untuk mencari stokis, mobile stokis lah. Sebab apa? Dia sebenarnya kan seorang leader, kalau dia network dia dah besar, dia memang sepatutnya dia memang patut jadi mobile stokis. Kenapa? Dengan rangkaian dia yang besar tu, dia turun padang bantu kan, dia bawa lah produk, dia bawa produk dengan pin. Ada je orang join, terus bagi produk, terus key in, on the spot dapat bonus. Betul tak? Jadi anda kan ambil peluang ni. Kalau rangkaian anda belum besar sekalipun, dia kan bonus, dia punya modal bukan besar. Sekarang ni tengah offer, tengok dia punya asal 15,600, sekarang company offer 12,000 sahaja. Ini kan 12,000 ni dapat 4 nilai Lumista 4 dapat. Lepas tu anda dapat pin, anda dapat produk bernilai 11,700, anda dapat branding, maknanya anda dapat t-shirt, dapat banting, dapat tools yang untuk marketing lah, macam flyers dan sebagainya. Tahu tak? Jadi mobile stokis ni, tugas anda bagi produk pada team atau pada siapa-siapa, anybody, sideline, downline, upline, anda boleh bagi. Anda transfer je pin, anda bagi je produk, setiap kotak yang keluar pada simpanan anda dapat RM2.5. Setiap kotak. Bayangkan kalau berlaku macam sekarang tengah galak orang masuk 2,600. Sebab apa? Sebab promotion. Keluar 20 kotak, anda dapat 20 kali dengan RM2.5. Jadi berapa? Kat situ pun dah sangat besar. Dan bila anda jadi mobile stokis, anda akan lebih mudah, perjalanan tim anda pun lebih mudah untuk berkembang. Sebab apa? Sebab dengan ada produk kat tangan, bila orang nak aja terus bagi.
Itu sebenarnya salah satu tipsnya kan, bila anda turun menajam, anda perlu ada produk kat tangan. Especially kan, bila anda dia bagi je duit, anda bagi produk, anda key in depan mata dia. Sebab anda ada pin kan, sebab anda stokis kan. Tahu tak, dia terus dapat username, dia terus dapat back office, dia terus boleh buka dan dia boleh tengok. Dia akan lebih yakin dengan anda. Itu sebab salah satu sebab untuk mudahkan kerja anda, masuk package besar, macam tadi Lumista 4 tadi dapat at least 20 kotak ataupun 30 kotak. Dan juga kalau anda ada modal, tim anda dah besar, ambillah mobile stokis, sebab dia akan sangat memudahkan anda dan anda dapat extra lagi bonus. Yang ini untuk mobile stokis. Ini contoh kalau anda masuk 15,600 lah, anda ada 4 Lumista 4, 3,900 kali 4, kemudian anda boleh daftar sendiri. Kita kan boleh daftar 3 akaun. Kita taja diri kita 2. Jadi ini contoh dia lah. Anda sponsor diri anda akaun 2 dan akaun 3 kan. Bila anda dapat sponsor bonus berapa? Sebenarnya ini kiraan lama tau. 675. Sekarang bonus menaja 3,900 berapa? 780. 780 kali 2 dah berapa? Dah besar. Bukan angka 1,350 ya. Kemudian presenter bonus anda dapat, pairing bonus anda dapat, kemudian key in pun anda dapat. Booster tak ada. Booster dah tak ada dalam bonus kita. Dah gantikan bonus lebih besar. Kemudian kita dapat uni level. Total kita dapat overall untuk kita menaja diri kita sendiri saja pun dah dapat lebih pada 2,000. Maknanya kalau anda nak jadi stokis, anda bayar je dengan nilaian duit tu, anda boleh key in diri anda sendiri. Okey, itu mobile stokis. Okey, sekarang kita syarikat masih mencari orang lain jadi master stokis. Master stokis ni modal dia 160,000. Sekarang ni yang ada cuma di Borneo, Sabah, Encik Wan dan Puan Hasnita. Dan kami sendiri, saya dan Tuan Haji Remy, kami adalah master stokis untuk zon selatan. Kita jaga Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Maknanya semua mobile stokis di daerah ni, di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, ambil produk dengan kami. Tapi sekarang ni syarikat sedang offer, bukan 160,000, anda hanya bayar RM62,500 saja, anda dah jadi master stokis. Master stokis yang tak ada, zon tengah, Selangor, Putrajaya, Selangor, wilayah Pertuan dan Putrajaya. Kemudian zon utara, daripada Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis. Kemudian Pantai Timur, Kuantan, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Masih kosong. Kalau anda ada kawan-kawan ataupun tim anda, network anda yang berada di zon-zon ini, tengah, utara dan selatan, juga Sarawak, share peluang ni. Dengan jadi master stokis ni, anda dapat 4 mobile stokis punya nilai, kemudian dapat produk, dapat pin, lepas tu dapat tools lah untuk branding dan marketing, maknanya macam banting, t-shirt dan sebagainya, flyers. Dan setiap kotak produk yang keluar daripada stok anda dibayar RM5. Kalau sekarang anda mobile stokis, anda dapat RM2.50. Kalau anda upgrade jadi master stokis, maknanya anda bayarlah nilai 62,000 sebab anda nak jadi master stokis di tempat anda, di zon Pantai Timur lah contohnya. Jadi anda dapat lagi extra RM5. So anda dapat, setiap kotak yang keluar adalah RM7.50. Itu yang kami nikmati sekarang. Alhamdulillah, Allah pemudahkan. Jadi Kak Zee doakan juga antara semua mobile stokis yang ada bersama Luminova, anda jadilah master stokis sebab satu, memudahkan stokis-stokis di daerah anda, kemudian anda dapat extra income. Okey. Dekat Luminova ni kita ada career path. Maknanya syarikat dah sediakan daripada rising star sehingga legendary star. Dia ada syarat dia. Ni nanti kalau anda dah jadi ahli, selalunya upline akan bagi keratan ni untuk anda nilaikan diri dan untuk anda target di mana anda nak bersama dengan Luminova sehingga ke legendary star.
Dia sebenarnya memang syarikat dah sediakanlah benefit-benefit untuk pangkat-pangkat ni. Cuma sekarang ni syarikat masih dalam susunan, dalam perancangan. Nanti bila anda dah capai pangkat-pangkat ni, adalah benda-benda yang anda akan dapat daripada syarikat. InsyaAllah memang sangat lumayan, sangat memberangsangkan. Ya? Jadi inilah saja yang Kak Zee nak kongsi untuk hari ini. Daripada awal tadi, package-package yang kita ada dalam Lumi Nova dan juga bonus-bonus yang disediakan. Juga ini career path yang disediakan oleh syarikat. Okey, Kak Zee nak tanya, ada soalan tak daripada tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tak ada soalan, Kak Zee nak serahkan semula pada Haji Remy. Kak Zee rasa dalam grup ni kebanyakannya semua ahli-ahli. Kak Zee yakin. Jadi yang ahli-ahli semua dah hebat-hebat. Kalau anda tahu, ahli-ahli Lumi Nova ni semua sangat hebat, sangat bersemangat, sangat ada daya juang yang sangat tinggi. Memang mereka inilah inspirasi kami. Jadi Kak Zee rasa anda semua tak ada soalan, sebab Kak Zee yakin anda semua sebenarnya dah sangat faham. Anda bersama dengan Kak Zee sebagai supporter yang sangat yang Kak Zee hargai. Kak Zee, sebelum Kak Zee akhiri, Kak Zee mohon minta maaf kalau ada yang Kak Zee sampaikan ni sebenarnya ada kekurangan, sebab Kak Zee pun dalam proses seperti anda, kita sedang mengenal Lumi Nova dengan lebih mendalam sebelum kami nak betul-betul pergi jauh. Jadi kalau ada silap dan salah, Kak Zee mohon ampun dan maaf. Yang baik memang datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah itu adalah Kak Zee sendiri. Okey, dengan itu Kak Zee nak serahkan semula kepada Tuan Haji Remy. Dengan itu Kak Zee ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Diamond Z di atas pencerahan yang baru saya lakukan sebentar tadi. Dan Alhamdulillah terima kasih juga kepada semua yang hadir pada malam ini, yang menanti, yang terus tekun mendengar daripada awal sehingga akhir. Dan mana-mana yang lambat masuk tu, Alhamdulillah terima kasih juga kerana sudi mendengar dan ambil peluang untuk mendapatkan pencerahan lebih detail tentang peluang yang disediakan oleh Lumi Nova Global. Seperti mana kita tahu bahawa produk-produk kita yang ada 4 ni adalah merupakan produk-produk yang bercakap sendiri. Dia memaklumkan kepada orang lain tentang khasiatnya. Bila kita mengambilnya, insya-Allah siapa yang mengambilnya dan mengamalkannya, insya-Allah akan dapat merasakan khasiat apa yang ada terkandung di dalam produk-produk Lumi Nova. Dan Alhamdulillah pada waktu yang sama juga kita bukan saja di dalam ekspedisi jihad ekonomi, malah kita juga dalam ekspedisi kesihatan. Baru kita lakukan baru-baru ini di Johor Bahru oleh grup Cipta. InsyaAllah Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan kita harapkan juga di tempat-tempat lain akan mengadakan ekspedisi-ekspedisi seperti sebegini untuk kita kongsi-kongsikan. Kongsi-kongsikan tentang produk kita yang hebat, tentang plan pemasaran kita yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kerana bukan sahaja mereka-mereka yang memerlukan modal, yang ada modal besar untuk berjaya, tetapi juga kita berikan peluang kepada mereka-mereka yang ada sekadar perlu orang kata bonus-bonus yang bukan bonus, ada modal yang kecil untuk memulakan perdagangan. Jangan risau, sebab sesungguhnya tujuan Lumi Nova ditubuhkan adalah untuk memberi peluang, mendidik prospek-prospek kita ataupun ahli-ahli kita untuk mendapat kejayaan, bukan sahaja mendapat kejayaan dalam kesihatan yang lebih gemilang, tetapi juga dalam pendapatan yang lebih sempurna dan dapat membantu ekonomi keluarga, insya-Allah. So kalau tidak ada apa-apa soalan, sebelum saya tutup, ada siapa yang nak bertanya? Di sini ada coach apa ni, kita ada Coach Danish dan juga kita ada Puan Zizli yang siap sedia untuk menjawab setiap persoalan. Ibu kasih kembali semua nak tanya ini adalah ada Cik Musa nak bertanya apa Cik Musa? Cik Musa ada bertanya? Tak ada Cik Musa. Okey, tak apa. So kalau lain tak ada nak bertanya, saya rasakan setakat itu saja perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah pesanan saya sekali lagi, jangan lupa ambil peluang yang diberikan, sehingga tak silap saya 28 maksud saya peluang kita, iaitu untuk mereka-mereka yang nak mencipta kejayaan untuk mendapatkan peluang berada di kelompok Lumi 4
Lumi 4, di mana hanya dengan membayar 2,600 mereka dapat gelaran ataupun dapat level 3,900, tetapi kita kurangkan dalam promo ini iaitu kita dapat 2,600 sahaja. Jadi mereka-mereka yang nak dapatkan Lumi 4 status yang mudah ini dengan modal yang mudah ini untuk menjayakan kehidupan kita, dapatkan kesempatan kita sebelum 20.8 kalau tak silap saya. Pastikan ambil peluang ini supaya anda berada di puncak kejayaan yang gemilang kerana 2006 bersamaan dengan pendapatan anda untuk level 3,009. Bayangkan peluang ini diberikan kepada semua orang. Right? Dan pada waktu yang sama diberikan juga peluang untuk stokis, mobile stokis. Jadi mereka-mereka leader-leader yang dah berperanan dah pergi lebih jauh, dah pergi ke sana sini, membuat orang kata apa presentation dan sebagainya. Sediakan diri anda dengan stok yang banyak supaya setiap closing ada produk bersama-sama dan anda terus dapat bonus. Dan pada waktu yang sama ahli anda juga bila dia registerkan dan mereka ada orang baru di sisi mereka, mereka juga dapat bonus pada hari yang sama dan mereka dapat melihat kenyataan itu berlaku on time. Alright, Dan pada waktu yang sama, kalau sekiranya anda ada kenal siapa-siapa, sahabat anda yang kita atau saudara mara kita yang mempunyai modal yang besar. Sekarang ini 160,000 adalah modal untuk jadi master stockist. Tetapi syarikat memberi peluang untuk mereka bermula dengan 62,000 lebih. 62,900 kalau tak silap saya untuk menjadi master stockist. Okey, ambil peluang ini, rebut peluang kemasan ini. InsyaAllah kita doakan bersama-sama agar platform kita Luminova Global ini dapat berjalan dengan jayanya dan kita adalah orang yang sama-sama berjaya dalam Luminova ini. Dan ingat, setiap Isnin, Rabu dan juga Jumaat, hari kita untuk mengadakan booster setiap pagi untuk menaikkan semangat kita dan memberikan inspirasi kepada setiap ahli-ahli baru kita, malahan kepada ahli-ahli lama mungkin yang tengah tidur sebelum ni, mungkin nak bangkit kembali, kita berikan mereka semangat dengan melalui SEQ, iaitu SQ, iaitu kita berikan semangat dari segi orang kata spiritual, ESQ, emotional, spiritual dan juga kita punya orang kata apa, cotton, supaya kita sama-sama dapat bangkitkan semangat kita dalam industri perniagaan kita. InsyaAllah. Dan saya rasa setakat itu saja persembahan kita, pencerahan kita. Dan kalau tidak ada sebarang persoalan, insyaAllah kalau ada sebarang soalan yang nak dikemukakan, boleh ditanya dengan leader-leader masing-masing supaya dapat mendapat pencerahan lebih cerah, supaya mudah untuk anda bergerak, mudah untuk anda dapatkan pendapatan dan pendapatan yang lebih tinggi, insyaAllah. Dan saya sudahi pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Okey, bye.